Bangun! Melawan guys. Ada banyak tahun yang akan berjaya dan cemerlang untuk hidup korang. Katakanlah sekarang ni umur korang 30. Mungkin belum kahwin. Mungkin duit pun tak berapa ada. Mungkin gigi tak ada bahagian depan. So now, sekarang ni korang rasa lowest point in life. Korang duduk dalam bilik gelap, on lampu RGB, pasang lagu sedih, meniarap, kaki belakang. Macam tu, tanda sedih. So apa korang kena buat? Saya nak buka kepala otak korang. Jangan sempitkan sangat kepala otak korang. Korang bayangkan. Katakanlah sekarang korang umur 30. Let's say, korang bangun hari ni, majukan hidup, cari 1001 cara lain dan percaya bahawa hidup kau boleh berubah dan kau struggling, kau melawan, kau nyak every single day, tiba-tiba selepas berpuluh tahun, ketika umur kau 48, kau strike, boom, kau berjaya dapat apa yang kau nak. Katakanlah dari segi duit, kau dapat 2 juta ringgit. Okey tak saya nak tanya korang? Ataupun umur 55, tiba-tiba korang strike, dapat satu amount duit yang memang korang nak ataupun kehidupan yang memang korang nak. Okey tak saya nak tanya korang? Okey. Jadi, katakanlah kau umur 30 ataupun 20-an sekarang ni dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh hidup purata 60 tahun dan kita boleh mati anytime. Maksudnya apa? Kita ada 1 tahun 365 hari. Kalau kali 30 tahun ada berapa ratus ribu hari guys, yang kemungkinan akan cemerlang, yang akan terbaik untuk hidup korang. Maksudnya apa? Kita hidup dengan harapan guys. Harapan membuatkan kita hidup. Dan andai kata seluruh kehidupan kita ni, kita dah all out, nyak sampai lunyai, dan andai kata tiba-tiba kita mati dan kita dalam keadaan jadi orang baik, jaga agama, jaga solat, dan Allah sebut dalam Quran, di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, iaitu syurga. So saya nak tanya korang sekarang ni, dalam banyak harapan yang ada dalam hidup korang ni, apakah sebabnya sampai korang tak nak bangun daripada tidur, sampai korang duduk dalam bilik gelap tu, sampai korang hilang harapan dengan hidup korang? Bangun! Melawan guys. Ada banyak tahun yang akan berjaya dan cemerlang untuk hidup korang. Ini berlaku dalam hidup saya guys. Selepas berbelas tahun, saya berjaya capai banyak achievement dalam hidup. So korang pun boleh. Cuma korang jangan stop. Jangan stop usaha tu je. Teruskan buat. Kalau tak tahu macam nak buat, masuk secret group Wise Talent, tekan link kat atas atau kat bawah. Kita kawan-kawan networking, korang tengok ada macam-macam orang dengan macam-macam achievement, baru terbuka kepala otak korang. Pergi mandi, pakai benda-benda wangi, jalan mundar mandir, dapatkan matahari, nyak sampai lunyai.